Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ منذ zaman lam naltaqi. Okay, Assalamualaikum kepada semua. Adakah suara boleh didengari? Okey, percubaan. Boleh dengar suara? Percubaan. Wahid, isnan, salasa, arba'a. Okey, boleh dengar suara? Pada hari ini, kita akan menulis insya 40 patah perkataan. Insya 40 patah perkataan. Jadi dalam bahasa Arab, insya karangan terbahagi kepada dua, iaitu karangan 40 patah perkataan dan karangan 120 patah perkataan. Jadi pada hari ini kita buat insya 40 patah perkataan. Okey, soalan ada di sini. Jadi kalau kita lihat soalan di situ, fawaidu okey. Kalau tengok soalan di situ, soalannya bertajuk fawaidu al-hatifiz zaki. Fawaidu al-hatifiz zaki. Apa maksud fawaidu al-hatifiz zaki? Apakah maksud fawaidu al-hatifi az-zaki? Apakah maksud fawaidu al-hatifiz zaki? Ada yang tahu? Okey, maksud fawaidu al-hatifiz zaki adalah faedah telefon pintar, telefon bimbit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Faedah telefon pintar, az-zaki pintar. Kegunaan, kebaikan telefon pintar. Okey, isi yang pertama. Apa isinya yang pertama situ? Isi yang pertama adalah cari maklumat. Al-bahsu anil maklumat. Al-bahsu anil maklumat bermaksud mencari maklumat. Isi yang kedua,
Tabadulul ara'i was-saqafat. Tabadulul ara'i was-saqafat. Bertukar-tukar pandangan dan budaya. Okey, isi yang ketiga. At-tawasul. At-tawasul bil asdiqa. Apakah maksud at-tawasul bil asdiqa? At-tawasul bil asdiqa maksud dia? At-tawasul bil asdiqa maksud dia berkomunikasi dengan kawan, berhubung dengan kawan. Nah, tawasul berhubung, bil asdiqa dengan rakan-rakan. Isi yang keempat, ad-dirasah. Apa maksud ad-dirasah? Kegunaan telefon pintar adalah untuk ad-dirasah. Ad-dirasah maksudnya? Ya. Kegunaan telefon pintar juga adalah untuk pelajaran, pembelajaran, pendidikan. Bagus. Yang terakhir, kegunaan telefon pintar adalah at-tasawwuq, at-tasawwuqu 'abral internet. At-tasawwuq. Ma makna at-tasawwuq? Okey, at-tasawwuq 'abral internet, shopping melalui internet. Pembelian di atas talian. Okey. Jadi 5 isi yang diberi oleh soalan. Jadi tugas murid adalah menulis kelima-lima isi ini di dalam satu perenggan. Fi faqratin wahidah. Sebelum kita mula menulis, boleh saya tahu dari mana? Min aina anta ya Cuba teka wa Ashraf. Min aina antuma? Wa min aina anta ya Nun? Dari mana melihat video ini, live ini? Sempurna. Ahlan wa sahlan. Perak, masya-Allah. Ranau. Ahlan bikum jami'an. Jom kita buat insya 40 patah perkataan. Okey. Insya 40 patah perkataan. Jadi, kita mulakan penulisan kita. Kita katakan untuk telefon pintar kegunaannya banyak. Untuk telefon pintar kegunaannya banyak. Macam mana kita tulis ayat itu dalam bahasa Arab? Untuk telefon pintar lil hatifi az-zakiyyi Saya lama tidak live, jadi saya macam kehilangan kelajuan untuk menulis. Lil hatifi az-zakiyyi, kegunaan yang banyak. Lil hatifi az-zakiyyi, kegunaan yang banyak. Lil hatifi az-zakiyyi, kegunaan yang banyak. Fawaidu katsirah. Lil hatifi az-zakiyyi fawaidu katsirah. Untuk telefon pintar kegunaannya banyak sekali. Jelaskah tulisan? Boleh nampak tulisan atau kena besarkan lagi? Lil hatifi az-zakiyyi. Okey, syukran. Cuba teka. Lil hatifi az-zakiyyi fawaidu katsirah. Bagi telefon pintar kegunaannya banyak. Kita cerita dulu pasal ad-dirasah. Okey, kita susun ayat kita. Kita gunakannya, iaitu telefon pintar, dalam pelajaran. Kita gunakan. Jadi kita gunakan domir nahnu. Nahnu, kita. Nahnu
nasta'miluhu. Nahnu nasta'miluhu. Nahnu nasta'miluhu dalam pelajaran. Fi ad-dirasa. Nahnu nasta'miluhu fi ad-dirasati. Okay. Nahnu nasta'miluhu fi ad-dirasati. Kita menggunakannya dalam pelajaran. Untuk membaca pelajaran. Untuk membaca. Di qiraati. Di qiraati ad-durus. Ad-durus. Okay. Lil hatifi zakiyyi fawaidu katsirah. Nasta'miluhu fi ad-dirasati li qiraati ad-durus. Untuk telefon pintar, kegunaannya yang banyak. Kita gunakannya dalam pelajaran. Li qiraati ad-durus, untuk membaca pelajaran. Boleh sambung lagi. Kita letak sini koma. Dan dalam wa fil bahsi anil ma'lumat al-jadidah. Al-jadidah. Lil hatifi zakiyyi fawaidu katsirah. Nahnu nasta'miluhu fid dirasati liqira'ati ad-durus wa fil bahsi 'anil ma'lumatil jadidah. Untuk telefon bimbit pintar, kegunaannya banyak. Kita gunakannya dalam pelajaran untuk membaca pelajaran. Dan juga dalam ketika mencari maklumat-maklumat yang al-jadidah. Apa maksud al-jadidah? Al-ma'lumatil jadidah. Apa maksud dia? Al-ma'lumatil jadidah. Al-jadidah maksud dia new, baru. Maklumat baru. Nah. Okey, kita sambung lagi. Jadi kita sudah selesai cerita pasal ad-dirasah, poin ad-dirasah. Sekarang kita cerita pula berkomunikasi. Okey, jadi disebabkan sini kita guna nahnu, supaya ayat kita teratur, tersusun, kita tetapkanlah, kita gunakan nahnu ketika kita menulis ayat. Okey, poin seterusnya kita cerita pasal at-tawasul bil asdiqa. Bantu saya ubah at-tawasul ini, komunikasi ini, ubah kepada bentuk fi'il. Ada yang pandai? At-tawasul kan? Ubah dia pergi dalam bentuk fi'il. Apa akan jadi? Bagaimana dia ditulis? Apakah fi'il at-tawasul? Ittasala. Tambah domir nahnu. Jadi kalau at-tawasul kita ubah pergi fi'il, kita tulis dia begini. Natawasalu. Natawasalu. Okey, natawasalu, kita berhubung. Okey. At-tawasul kita ubah kepada nahnu, natawasalu. Okey. Wa natawasalu, dan kita berhubung. Wa natawasalu dengan rakan-rakan. Kita wa natawasalu bihi. Kita berhubung dengannya dengan rakan-rakan. Ma'al asdiqai. Wa natawasalu bihi, dengan telefon bimbit itu, telefon pintar tu, kita berkomunikasi, kita berhubung. Kita berhubung dengannya, iaitu telefon pintar. Kita berhubung dengan siapa? Ma'al asdiqai. Kita sambung lagi di belakang ni. Dan asdiqa, rakan-rakan kan? Kalau keluarga apa? Keluarga apa?
Kalau keluarga apa? Wa natawassalu bihi ma'al asdiqai wal asdiqa, rakan-rakan. Kalau ahli keluarga? Okey, wal usrati. Okey. Dan kita berhubung dengannya, iaitu telefon pintar. Kita berhubung dengan rakan-rakan dan keluarga. Dengan mudah. Dengan mudah. Kita tambah di belakang huraian. Dengan mudah. Bi suhu lati. Bi suhu latin. Ilhatifi zakiyyi fawaidu kasirah. Nahnu nasta'miluhu fid dirasati liqira'atid durusi wa fil bahsi anil ma'lumatil jadidah. Wa natawasalu bihi ma'al asdiqai wal usrati bisuhulah. Dan kita berhubung dengannya dengan rakan-rakan dan ahli keluarga bisuhulah, dengan mudah. Boleh faham? Boleh follow? Okey, ayyuhal musyahidun, dapat faham pelajaran? Dapat follow ataupun terlampau laju, tidak jelas? Ta'allamtum syai'an? Dapat belajar sesuatu? Wadih, naam. Waruna, min aina anta ya waruna? Min Kelantan. Ahlan bika. Okey, kita sambung. Sekarang kita cerita pula pasal poin tasawwuq abrol internet. Tasawwuq abrol internet. Okey, bila kita tengok yang kita sudah tulis ini, kita perhatikan setiap poin dimulakan dengan fi'il. Poin yang pertama, nasta'miluhu. Poin yang kedua, fi'il yang kita gunakan adalah natawassalu. Okey, poin fi'il yang ketiga, untuk isi yang ketiga, kita gunakan fi'il. Kita gunakan fi'il. Kita gunakan fi'il. Ada idea? Siapa boleh bantu saya? Kita gunakan fi'il. Nastati'u. Wa nastati'u. Kita gunakan fi'il nastati'u. Wa nastati'u aidan, kita juga dapat. Nastati'u, kita juga dapat. Gitu. Wa nastati'u aidan. Kalau anda ada catatan notas itu, catatkan fi'il yang berwarna hijau ni. Wa nastati'u aidan at-tasawwuq. Kita juga dapat shopping. Wa nastati'u aidan at-tasawwuq abrol internet. Abrol internet. Okey. Wa nastati'u aidan at-tasawwuq abrol internet. Al-hatifi zakiyyi fawaidu kasirah. Nahnu nasta'miluhu fit dirasati liqira'atid durus wa fil bahsi 'anil ma'lumatil jadidah. Wa natawassalu bihi ma'al asdiqai wal usrati bisuhulah. Wa nastati'u aidan at-tasawwuq abrol internet. Dari mana-mana tempat. Min ayyi makanin, dari mana-mana tempat, pada bila-bila waktu.
Wa nastati'u aidan at-tasawwuqu 'abra al-interneti min ayyi makan min ayyi makanin wa fi ayyi zaman. Fi ayyi zaman. Wa nastati'u aidan at-tasawwuqu 'abra al-internet min ayyi makanin wa fi ayyi zaman. Okey? Jadi poin yang kita belum sebut lagi, mana lagi yang poin yang kita belum sebut? Dirasa sudah, tawasul sudah, bahas anil maklumat sudah, tasawwuq abral internet sudah. Yang terakhir, tabadulul ara'i was saqafat. Macam mana kita mau mulakan ayat dia? Ideanya adalah wa min fawaidihi, dan di antara kegunaan telefon pintar juga. Bagaimana kita buat ayat tu? Wa min, dan di antara fawaidihi, dan di antara faedahnya, wa min fawaidihi kazalika natabadalu al-ara was-saqafati bainan nas. Bainan nas. Wa min fawaidihi, dan di antara kegunaannya juga, kazalika, dalam masa yang sama. Begitulah, kazalika ni macam dalam masa yang sama. Begitu juga. Wa min fawaidihi kazalika, dan di antara kegunaannya juga ialah natabadalul ara was saqafat bainan nas. Kita dapat bertukar-tukar pandangan dan budaya dalam kalangan manusia. Okey. Penutup. Bagaimana kita mau tutup karangan pendek ni? Kita buat ringkas-ringkas saja. Okey, penutup yang kita boleh gunakan adalah kita katakan begini. Yajibu, wajib. Yajibu alaina, wajib ke atas kita. Yajibu alaina, wajib ke atas kita menggunakan isti'malu al-hatifi az-zakiyyi dalam perkara-perkara yang berfaedah, fil asya'i al-mufidah, yang berfaedah. Al-mufidah. Okey, jom kita baca dari awal. Muskilah. Okey. Lil hatifiz zakiyyi fawaidu katsirah. Untuk telefon pintar, kegunaan-kegunaan yang banyak. Nahnu nasta'miluhu fit dirasati li qira'atid durus. Kita gunakannya dalam pelajaran li qira'atid durus, untuk membaca pelajaran. Wa fil bahsi anil ma'lumatil jadidah, dan kita gunakannya ketika bahsi anil ma'lumatil jadidah,
mencari akan maklumat-maklumat baru. Wa natawassalu bihi ma'al asdiqai wal usrati bisuhulah. Dan kita dapat berkomunikasi dengannya, dengan rakan-rakan dan keluarga, bisuhulah, dengan mudah. Wa nastati'u aidan at-tasawwuqu 'abra al-internet min ayyi makanin wa fi ayyi zaman. Dan kita dapat juga shopping, membeli melalui internet dari mana-mana tempat pada bila-bila zaman, waktu. Wa min fawaidihi kazalika. Dan di antara kebaikannya juga ialah natabadalul ara'i was-saqafati bainan nas. Kita bertukar-tukar pandangan dan budaya bainan nas, dalam kalangan manusia. Penutup, yajibu alaina isti'malul hatifiz zakiyyi fil asya'il mufidah. Wajib ke atas kita untuk menggunakan telefon pintar fil asya'il mufidah, dalam perkara-perkara yang berfaedah. Okey, anda boleh screenshot insya ini ya, sebagai simpanan untuk ulang kaji nanti. Okey, syukran lakum. Hana waktu li salati zuhri wa qad azzana al-muazzin. Naltaqi fi liqa'in akhar. Syukran 'ala al-mutaba'ah wa syukran 'ala al-musyarakah. Arakum fi liqa'in akhar. Atamanna an yakuna hadzal liqa'u mufidan wa nafi'an lakum jami'an. Min aina anta? Ana min wilayati Sabah. Sabah. Wa min aina anta ya Waruna? Oh, min Kelantan. Anta muallimun am talibun? Ya Waruna. Anta muallimun am anta talibun? Oh, la. Ana maliziyyu. طالبة. أنت ممتازة لأنك تتكلمين بالعربية. لأنك تتكلمين بالعربية. ما اسم مدرستك يا ورونة؟ أنا أيضا أستاذي. Runcit JM. Mas Muka Al-Kamil. Apa nama penuh? Runcit JM. Okey, jumpa lagi di lain waktu. Anda boleh download PDF ini
PDF. Nanti saya jadikan PDF, Anda boleh download di dalam grup Telegram. Sesiapa yang belum masuk grup Telegram, boleh masuk ke dalam grup Telegram. Saya lebih aktif di sana. Oke, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.